Ramai orang rasa melabur tu stres sebab apa? Sebab terlalu banyak fikir, terlalu takut rugi. Sampai akhirnya tak mula-mula pun. Sebenarnya, ada cara tenang untuk melabur. Pertama, buka akaun CDS dan trading sekali je. Pergi je mana-mana broker Maybank, CIMB, Obao, RHB. Senang, settle dalam beberapa minit. Kedua, guna DCA. Set jumlah tetap setiap bulan, 100 RM pun dah cukup. Lepas tu, biar sistem auto beli. Tak payah pening pilih saham. Ketiga, pilih ETF yang stabil. Contoh FBMKLCI ETF atau ETF syariah. ETF ni automatik bagi korang pelaburan dalam banyak syarikat besar. Jadi risiko lebih rendah. Korang pun tak stres. Kalau dapat dididin, jangan belanja. Masukkan balik. Dan paling penting jangan hari-hari tengok harga. Market naik, turun itu normal. Nak jual bila? Senang bila sampai masa. Nak beli rumah, nak bersara, nak guna untuk masa depan anak. Ingat, jangan bergaduh dengan duit. Biar duit kerja untuk korang, bukan bagi tekanan dekat korang.